ini. Kita tengok round yang kedua. Kedua-dua fighter sudah pun bersedia untuk memasuki gelanggang. I need an aggressive to fight. Aggressive game style yang cuba dilakukan oleh kedua. Apa yang saya nampak sekarang, Ilyas Ghazali terus menerus pressure ke arah Fahri ketika ini. Itu dia satu lagi push kick ke arah badan, tajam seperti pisau. Wow, satu lagi sweep yang berjaya dilakukan oleh Fahri sebentar tadi. Fahri nampak sikit berbeza. Satu lagi sepakan sasar dilaksanakan oleh Ilyas Ghazali. Mungkin akan fokus kepada low kick selepas ini. Clinch. Pertukaran lutut ke lutut daripada kedua-dua fighter. Dan ini bertubi-tubi yang dilakukan oleh Ilyas Ghazali. Ilyas Ghazali menggunakan teknik clinch. Dia berjaya untuk kontrol leher Fahri Alamsyah. Satu lagi push kick tepat ke muka Fahri. What a class performance yang ditunjukkan daripada Ilyas Ghazali ketika ini. Sekali lagi dia menggunakan teknik clinch untuk mendapatkan lutut ke arah badan. Tapi adakah itu mencukupi untuk beliau mendapatkan poin-poin yang banyak sekarang ni, Hafiz? That was good investment daripada Ilyas Ghazali. Walaupun sedikit demi sedikit. Itu satu elbow yang terkena ke muka, terjatuh. Mungkin dia tergelincir di situ. Tapi akibat daripada serangan daripada menggunakan lutut tersebut menyebabkan beliau terjatuh sebentar tadi. Dia hilang balance dekat situ. Ya, hilang balance. Sekarang ni mereka dah hilang peluang untuk lakukan serangan selepas ada di clinch. Lalu dia reset sedikit sebanyak. Last 1 minute of round number 2. Nampak Ilyas Ghazali masih steady ya. Dia pandai menjaga jarak, dia menolak terus melakukan finish. Wow, nampaknya Fahri sangat berani memanggil-manggil supaya Ilyas Ghazali menumbuk muka dia. Tapi nampaknya perlawanan ini lebih tertutup kepada Ilyas Ghazali tidak mental, terus melakukan serangan demi serangan.